Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan keizinannya membenarkan kita bersama-sama menghadiri rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama-sama untuk meraih redha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita menghadiri pada malam ini kerana dikatakan sebagai dua daripada kebun-kebun syurga, Raudhatani min riyadil jannah. Apakah dua kebun daripada kebun-kebun syurga? Majlis zikir dan majlis ilmu. Sebentar tadi pada awalnya permulaan kita menghadiri rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Surau Al-Kautsar. Mudah-mudahan rahmat dan redanya ke atas penghuni-penghuninya dan orang-orang yang selalu mengimarahkannya. Amin. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hamba-hambanya yang terpilih, dijadikan sebagai majlis zikir daripada solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian selesai sahaja imam memberikan salam, makmum juga menjawab salam. Kemudian diteruskan dengan zikir-zikir yang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fadilat-fadilatnya, dengan kelebihan-kelebihannya. Mudah-mudahan dengan asbab zikir secara berjemaah itu tadi, antara kita ada yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beranjak kita ke bahagian yang seterusnya, bahagian yang dimana kita lakukan untuk meraih redha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu majlis ilmu, di mana dengan ilmulah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmulah kita mampu beribadah dengan benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tajuk pada malam tu, sebelum kita masuk dalam intipati tajuk kita, iaitu mengenal ahli sunnah wal jamaah, sebesar-besar penghargaan, setinggi-tinggi jutaan terima kasih diucapkan kepada barisan ahli jawatan kuasa Surau Al-Kautsar, lebih-lebih lagi pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha yang telah bersusah payah untuk mengatur jadual kita pada malam tu. Mudah-mudahan sidaknya diberikan kekuatan dalam istiqamah
memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusannya, dan kita semua diterima amal baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali ingin saya memperkenalkan diri Al-Faqir ilallah yang pertama kali menjejak kaki di surau yang penuh dengan keberkatan tu. Nama Al-Faqir adalah Muhammad Saleh bin Muhammad Naufal, asal bapa dari kampung Gresik dan arwah mak dulu dari kampung Surabaya. Jadi orang lokal lah kata kita tu. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita mendapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat tersebut kita sama-sama dapat mengamalkannya. Dan bukanlah Al-Faqir datang sebagai pembawa berkat, tetapi Al-Faqirlah datang untuk menumpang berkat penghuni ataupun orang-orang yang memakmurkan surau Al-Kautsar. Mudah-mudahan dilimpah dengan sebenar-benarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, teruskan saja dalam tajuk kita pada malam tu, iaitu mengenal ahli sunnah wal jamaah. Satu istilah, satu konsep yang selalu kita dengar pada khutbah Jumaat Sarawak. Yang kedua, berpegang teguh dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam seluruh nilai aspek kehidupan. Apa nilai aspek kehidupannya? InsyaAllah kita akan kupas secara ringkas dan sedikit sebanyak supaya kita dapat menjimatkan waktu yang sedikit tu. Kalaulah ada rezeki lagi datang dijemput, insya-Allah ya kita cerita dengan jemputan yang akan datang. Kalau insya-Allah lah, kalau direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya, insya-Allah. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah tu, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah nama satu sebuah parti politik ataupun parti-parti yang tertentu, parti-parti dengan agenda-agendanya yang tertentu. Tetapi istilah ahli sunnah wal jamaah tu adalah dah ada pada zaman kurun yang terawal selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa ahli sunnah wal jamaah secara ta'rifnya, secara pengenalannya? Seperti mana yang kita tahu dari segi bahasa, ahli itu maksudnya orang, pengikut, pempunya, orang yang mempunyai, orang yang mengikuti, orang yang mempunyai keahlian, orang yang mempunyai pengetahuan. Tetapi yang paling utama yang boleh dipahami secara ringkasnya adalah orang yang mengikuti, orang yang berpegang dengan as-sunnah wal jamaah. Pengenalan ringkas daripada ahli tadi. Jadi ahli itu, sunnah wal jamaah itu bukanlah nama sebuah parti politik ataupun madhab yang diasaskan oleh ulama-ulama dulu ataupun para sahabat dan sebahagiannya yang lain. Tetapi dalam istilah ahli sunnah wal jamaah itu adalah berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan merujuk daripada As-Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga. Kalau Al-Quran kita dah tahu, mushaf ya 30 juzuk ya adalah Al-Quran, termasuk daripada As-Sunnah. Kenapa sih disebutkan sebagai Al-Quran, ahli Al-Quran dan As-Sunnah dan Al-Jamaah? Sebab apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dah sekali dengan Al-Quran. Jadi cukup disebut sebagai As-Sunnah, kerana apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apa yang dibawa baginda melalui apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada firman-firman-Nya yang berbentuk Al-Quranul Karim. Dan seiring dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma inistasamtum bihi falan tadillu abada kitaballahi wa sunnatan nabi. Maksudnya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kamu dua perkara, yang mana jika kamu berpegang teguh mengambil berat dengannya, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara ya? Kitabullah, iaitu Al-Quran, dan sunnatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada tiga perkara.
Yang pertama adalah qaulun Nabi, fi'lun Nabi dan sukutun Nabi. Perkataan sabda Nabi Muhammad SAW termasuk daripada as-sunnah. Af'alun Nabi, perbuatan Nabi SAW pun termasuk daripada as-sunnah. Dan diamnya Nabi, bukannya diam, setuju. Ada sahabat mula sesuatu perkara dan Nabi menyaksikan perkara yang Nabi diam, Nabi si melarang, maka ia juga perkara yang sah melalui syarak. Dan bukan disebutkan sebahagiannya daripada sunnah, tetapi perkara yang diharuskan. Kecuali perkara yang tadi ada berkaitan dengan sunnah Nabi SAW dalam perkataannya dan dalam perbuatannya, barulah dikira sebagai sunnatun Nabi Muhammad SAW. Dan istilah as-sunnah juga menurut para ulama mu'tabar, dan saya ambil itu daripada rujukan mufti wilayah supaya lebih kuat lagi kita dengan autoriti. Jadi autoriti untuk mempunyai autoriti untuk mengkaji ahli sunnah wal jamaah daripada zaman Rasulullah SAW sampailah zaman kita kini itu. Jadi beruntung kita di Malaysia untuk mempunyai jabatan-jabatan mufti, jabatan-jabatan agama Islam, seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan yang mempunyai urusan, maksudnya yang berautoriti. Kalau yang berautoriti kita di negeri Sarawak tu jabatan mufti ataupun jabatan agama Islam, dan HQ-nya di sini di Melayu. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada kesemuanya. Istilah ahli sunnah juga boleh digunakan merujuk kepada perkara yang mempunyai dalil syarak, sama ada daripada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dan ijtihad para sahabat. Dengan sabdanya Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Ia pengenalan ringkas kepada istilah ahli dan as-sunnah. Adapun istilah al-jamaah, istilah al-jamaah tu banyak hadis Nabi SAW daripada sabdanya baginda SAW. Antaranya yang menerangkan tentang al-jamaah adalah yang pertama, wa inna hadhil ummah, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya umat ini sataftariqu ala 73 millah, akan berpecah kepada 73 golongan, ya'nil ahwa, yang mengikuti hawa nafsu, kulluha finnar, semuanya di dalam neraka kecuali satu, iaitu al-jamaah, illa wahidah wahiyal jamaah. Dan hadis itu adalah yang paling masyhur yang menerangkan tentang al-jamaah. Jadi berdasarkan hadis tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan beberapa hadis yang lain ada juga menerangkan tentang al-jamaah. InsyaAllah kalau kesempatan kita mempunyai waktu lagi, kita akan sebutkan yang mana menurut Imam Asy-Syatibi, pada umumnya pendapat para ulama mengenai al-jamaah tu dengan syarah daripada hadis Nabi SAW tu, Imam Asy-Syatibi membahagikannya kepada beberapa pengertian. Yang pertama, al-jamaah di situ bermaksud golongan majoriti daripada imam mujtahid. Bukan orang awam kedai kita tu, bukan orang kedai kami tu yang masih sedikit ilmunya, yang dulu kecil main di pari contohnya, dulu main tolak tayar, contohnya main bola kerjanya. Berbeza dengan imam-imam mujtahid. Imam-imam mujtahid tu silsilah warisan ilmunya daripada Rasulullah SAW, dari segi akhlaknya, ilmu dan amalnya, semua hampir sama dengan Rasulullah SAW, sehingga kan berikut merujuk seiring dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sungguh nabi-nabi, rasul-rasul asyik meninggalkan harta-harta, jawatan-jawatan,
tetapi setidaknya meninggalkan ilmu dan syariat Allah Subhanahu wa taala, iaitu Islam. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya ulama-ulama adalah pewaris para nabi. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat, akan ada lagi munculnya nabi dan rasul selepas wafatnya Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi agung kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, kembali kepada perbahasan, golongan yang mengkisarkan, yang mengisahkan, yang merujuk kepada al-jamaah adalah menurut pandangan Imam Asy-Syatibi adalah daripada golongan majoriti dalam kalangan umat Islam yang berupa imam mujtahid. Yang kedua, kumpulan para ulama mujtahid. Yang ketiga, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, umat Islam yang bersepakat atau berijma' atas sesuatu perkara. Yang mana ijma' umat Islam yang tadi kembali kepada golongan yang pertama tadi, iaitu imam mujtahid dan ulama mujtahid. Ya, disarankan, dinasihatkan, bukan majoriti orang kedak kita tu, orang yang masih lalai, masih jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa na'iyadu billahi min dzalik. Dan jangan pernah kita berhenti untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan terpilih untuk menjadi orang yang diberikan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi Allah petunjuk, maka si akan sesat, dan siapa yang Allah menyesatkannya, maka si akan ada petunjuk baginya. Ialah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ungkapan teks yang sangat menggerunkan ulama-ulama. Bila dengar ajak wordnya, bila dengar ajak terjemahannya, pemahaman syarah tentang wordnya tadi, siapa yang diberikan petunjuk si akan sesat, dan siapa yang diberikan kesesatan, makanya si akan diberikan petunjuk. Boleh mula nangis. Sebab apa? Takut Allah Subhanahu wa taala pilih kita jadi orang sesat. Takut Allah Subhanahu wa taala sibuk nak beri hidayah dengan kita. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala sibuk nak beri, tapi hati sibuk nak nerima petunjuk. Wa na'iyadu billahi min dzalik. Sebab ya, dalam agama Islam ada yang disebutkan dalam ihsan. Apa ya ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, Allah lah yang melihatmu. Adab kita dalam mempelajari ilmu, mentelaah dengan ulama-ulama, orang-orang tua kita, orang-orang sebelum kita. Adab lebih penting. Tetapi dalam konteks al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu, bukanlah bermaksud merendahkan nilai mencari ilmu ya tadi, tetapi pentingnya adab. Kalau si ada adab, ilmu tidak berguna. Beria juga dengan ilmu. Kalau ilmu si ada, maka si akan ada namanya adab. Jadi dua-dua tu mesti seiringan, seumpama sayap. Sayap kalau nak terbang, kita tu nak menuju menggapai redha Allah Subhanahu wa taala, kurang sayap kita. Contoh untuk mudah faham, kurang satu sayap maka macam ni akan menyimpang. Wa na'iyadu billahi min dzalik. Kembali lagi kita kepada perbahasan. Jadi daripada penjelasan tadi jelas menunjukkan perhimpunan ramai daripada ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang diiktiraf dengan ulama-ulama yang lain, sama-sama diiktiraf adalah sebagai dimaksudkan dengan al-jamaah. Dengan kata lain, sesebuah kumpulan yang tadi si berada di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, walaupunnya ramai, walaupunnya majoriti, tapi nya lari daripada landasan Al-Quran dan Sunnah, maka nya tetap si dikira sebagai al-jamaah. Tetapi hal tu mustahil berlaku apabila melibatkan kesepakatan para ulama mujtahid dalam kalangan
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa mustahil? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma'ullah ummati, ataupun dalam riwayat lain hadhil ummah ala dhalalah wa yadullah alal jamaah. Allah tidak akan menghimpunkan umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah, dalam kesesatan, abadan, selama-lamanya. Wa yadullah alal jamaah, dan pertolongan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala di atas al-jamaah, majoriti, ulama-ulama, imam-imam dan imam-imam mujtahid. Kalau nak diceritakan silsilah rantaian ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas kurun yang pertama, selepas kurun yang kedua, selepas kurun yang ketiga yang disebutkan sebagai zaman salafus salih, kemudian beranjak kepada zaman kurun keempat, kurun kelima, keenam, sampailah kurun ke-14 kita hari itu, semuanya ada silsilah rantai keilmuan, tidak terpotong, tidak terputus ilmu tersebut, kecuali ilmu-ilmu yang batil, seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai Muhammad, telah datang kebenaran yang menghapuskan kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang lenyap. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala tu kita boleh renung-renung juga dalam kehidupan kita, dalam kita melakukan pekerjaan seharian kita, di mana kalau kita benar-benar jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mula kerja, amanah, tanggungjawab, menjalankan hak sebagai seorang Muslim dan menjaga hak-hak orang sekeliling, menjaga hak majikan kita, menjaga hak anak-anak kita, isteri-isteri kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Ja'al haqq wa zahal batil. Percayalah bahawanya perkara hak akan membanteras, melenyapkan perkara batil. Dengan maksud apa? Jika ada perkara-perkara perselisihan kita dengan sesiapa pun, kalau orang yang sibuk mengaku benda yang batil, pasti akan lenyap. Percayalah kebenaran pasti akan melenyapkan kebatilan. Jadi ialah tadi ringkasan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kesimpulannya adalah ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang bermanhaj seperti yang dikatakan oleh ulama dalam Aqidatus Salaf, kitab Al-Wajiz fi Aqidatus Salaf halaman 36. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka serta berjalan mengikut perjalanan mereka dalam akidah, ucapan dan amalan. Mereka juga istiqamah. Maksud istiqamah apa? Terus. Terus. Si ada terpotong. Ya, maksud istiqamah dalam mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah munkarah. Mereka kekal, zahir dan didukung sehingga hari kiamat. Maka mengikuti mereka mendapat petunjuk. Mudah-mudahan kita dapat terjadi daripada golongan yang disebutkan. Sedangkan yang menyalahi mereka adalah kesesatan. Wal na'yadu billahi min dzalik. Dialah ringkasan daripada pengenalan ahli sunnah wal jamaah. Namun penggunaan istilah ahli sunnah wal jamaah itu tadi, seperti mana yang disebutkan awal-awal tadi, dah ada pada zaman selepas kurun terawal, 3 kurun awal yang bernama zaman salafus soleh selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan salah satunya adalah saya ambil Al-Fudail bin Iyad yang wafat 187 Hijrah, menyebutkan mengenai golongan ahli sunnah wal jamaah ketika membuat perbandingan dengan golongan yang sesat seperti Murji'ah dan Jahmiyah. Beliau mengatakan golongan Murji'ah berpendapat iman itu adalah perakuan dengan kata-kata tanpa amalan. Syuf.
Tengoklah pertama terperincinya ulama-ulama kita memperincikan ilmu yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sangat berhati-hati untuk mentafsir, menjelaskan, mengajar ilmu-ilmu syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan lagi, Jahmiyah pula berpendapat, golongan sesat Jahmiyah pula berpendapat iman itu ialah makrifah tanpa perakuan dengan kata-kata dan amalan. Manakala ahli sunnah pula mengatakan iman itu makrifah, perakuan dengan kata-kata dan amalan. Jadi istilah ahli sunnah wal jamaah itu bukan perkara baru berlaku pada zaman kita kini tu, tapi selepas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah ada ulama-ulama, sahabat-sahabat yang menggunakan istilah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian diperincikan lagi oleh ulama-ulama setelahnya sampailah ke zaman kita kini tu, maka terbitlah, teguhlah kalimah ahli sunnah wal jamaah. Dalam apa kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan dan puan-puan? Dalam agama boleh diketahui, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang selalu hadir ke surau rumah Allah Subhanahu wa taala pasti tahu apa yang berkaitan dengan agama yang wajib kita pelajari, sik lain sik bukan. Kalau pergi kecil kita selalu turun kelas tambahan yang mengajar benda tu yang disebutkan sebagai kafa, kelas agama fardu ain. Di apakah fardu ain? Pegangan kita dalam fardu ain, saya bawa satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisahnya dengan para sahabat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ketika kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul para sahabat dengan Rasulullah, pada suatu hari tiba-tiba muncul seorang lelaki, putih pakaiannya, hitam rambutnya, tidak kelihatan tanda-tandanya baru pulang ataupun baru datang daripada perjalanan. Dan daripada para sahabat dan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Umar yang tadi, di antara sidaknya ada seorang pun mengenali seorang lelaki itu tadi. Tiba-tiba lelaki tersebut duduk dengan Nabi SAW dengan keadaan bersandar lututnya dengan lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, lalu berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Kata orang lelaki tadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, engkau mengucap, Islam ialah engkau mengucap dua kalimah syahadah, bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Kemudian lelaki yang tadi pun berkata, sadaqta ya Muhammad, engkau benar wahai Muhammad. Tiba-tiba para sahabat tadi, sahabat-sahabat berkumpul, saya kenal orang tiba-tiba datang, tiba-tiba duduk di depan insan yang paling mulia, paling dicintai, kekasih Allah Subhanahu wa taala, duduk bersandar lutut ke lutut, meletakkan telapak tangannya di paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya dengan soalan si pernah ditanya oleh seseorang pun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tidaknya merasa hairan. Sebab apa? Nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nya dua yang membenarkan apa yang dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus lagi lelaki yang tadi bertanya, akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Iman dijawab oleh baginda, iman ialah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Sekali lagi lelaki yang mana, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian lelaki yang tadi pun tanya lagi, akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan.
Baginda sallallahu alaihi wasallam, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, Allah lah yang melihatmu. Dan lelaki tadi pun membenarkan lagi sekali. Kemudian soalan yang terakhir, lelaki bertanya, beritahulah aku tentang hari kiamat. Hari kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya Rasulullah sih tahu, melainkan malaikat tu lebih tahu. Sedangkan si ada siapa-siapa yang tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah perintahkan kiamat dia berlaku, maka akan berlaku kiamat dengan satu tiupan sangkakala. Mudah-mudahan kita menyaksikan peristiwa kiamat ya tadi. Sebab apa dikatakan orang yang menyaksikan kiamat tu, tuan-tuan dan puan, adalah orang-orang yang bukan Islam. Orang yang mempunyai iman, walaupun imannya sebesar biji zarrah, pun menyaksikan kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan iman sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian lelaki tadi pun bertanya, beritahulah aku tentang tanda-tandanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat adalah apabila engkau melihat orang tua melahirkan anaknya. Orang tua melahirkan tuannya. Engkau melihat orang-orang yang dulu bertelanjang kaki, si berselipar, si ada beralas kaki, pengembala-pengembala kambing. Kini tu dekatnya dengan kiamat orang-orang yang disebutkan ciri-cirinya tu tadi, berlumba-lumba mendirikan gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki pun beredar dan Sayyidina Umar pun diam. Sebab apa? Hairan. Tiba-tiba peristiwa yang tiba-tiba. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ata'rifu man sa'il? Adakah engkau mengetahui siapa yang bertanya? Lalu Sayyidina Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sesungguhnya itu malaikat Jibril alaihi salam yang datang mengajar kamu tentang agama kamu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apabila dah disebutkan sebagai agama, disyarahkan oleh para ulama sebagai fardhu ain, ilmu yang wajib kita belajar secara ringkas, dan fardu kifayah secara terperinci. Maksudnya apa? Dalam Taman Puteri itu cukup seorang je alim, cukup seorang aja yang mengetahui tentang fardu ain secara terperinci, dan yang lain-lainnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau seorang je dah cukup untuk menanggung bebanan, menanggung tanggungjawab umat Islam yang lain untuk mempelajari fardu ain. Cukup seorang saja. Kalau masih ada seorang tu, maka dikhawatirkan satu taman tu ada dosa. Tapi insya-Allah saya yakin ada orang alim di situ. Dengan adanya surau tu, datang orang alim di situ mengajarkan agama, alhamdulillah terangkatlah beban kita sebagai orang untuk mempelajari ilmu. Dengan mulazamah, dengan berterusan kita mempelajari, hadir ke surau Al-Kautsar yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala tu, maka terhindarlah kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama yang disebutkan tadi, di dalam hadis tadi, maka merujuklah kepada Islam sebagai fiqh, iman sebagai tauhid ataupun akidah, ihsan sebagai adab
dan akhlak. Berkata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, "Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf." Barang siapa yang belajar ilmu fiqh tapi si belajar ilmu si belajar ilmu tasawuf, tafassaq, makanya akan menjadi fasik, menjadi munafik. Sebab apa menjadi munafik dan fasik? Beribadahnya banyak tapi hati sombong, riya, merasa diri paling banyak amalan, orang lain si banyak amalan. Yang seorang je betul, orang lain si betul. Untuk Imam Malik yang ada. Dan seterusnya Imam Malik madah apa lagi? Man tasawwaf walam yatafaqqah tazandak. Dan barang siapa yang bertasawuf, belajar ilmu tasawuf, tetapi si belajar ilmu fiqh, makanya akan tazandak. Maksud tazandak atau apa? Terjerumus ke dalam tazandak, zindik, ataupun keluar daripada agama. Ataupun lebih kurang kalau saya beri contoh mudah, ada si dengar orang aku Imam Mahdi. Ada si orang dengar orang aku Tuhan, dengar orang aku Nabi. Yalah antara contoh-contoh orang yang terlalu belajar ilmu tasawuf tapi si belajar ilmu fiqh, makanya akan terjerumus ke dalam akidah yang salah, yang mana akidah lah yang paling utama. Kalau akidah dah salah, maka sia-sialah semua amal ibadah. Kerana apa? Nya dah keluar daripada jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa minit ya azan? Dah azan dah? Belum. 2 minit lagi. 9 minit lagi. 3 minit lagi. Okey, insya-Allah sempat kita habiskan. Jadi, siapakah tokoh-tokoh kita dalam mempelajari, dalam mengambil ilmu, dalam fiqh, akidah dan tasawuf tu tuan-tuan dan puan-puan? Kalau fiqh kita dah tahu 4 mazhab yang sangat terkenal, yang sangat kita selalu dengar dari kita kecil, mazhab Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Maliki. Kalau tasawuf, macam kita yang selalu dengar, masyhur, terkenal, selalu dengar di telinga kita, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Kalau dalam akidah, kita berpegang dengan apa yang disusun, apa yang dibawa, apa yang kita sebutkan sebagai yang selamat daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau lebih senang kita sebut yang dibawa oleh ulama-ulama kita di Nusantara tu, khususnya di negara Sarawak, adalah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, sampailah ke 20 ya tadi. Yang mana Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyusun akidah Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sampai ke zamannya, yang mana digoncang dengan kefahaman-kefahaman seperti Mu'tazilah, seperti Jabariyah, Mujassimah, Musyabbihah, menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Unggulnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menyusun akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilah rantaian keilmuannya dari para sahabat, termasuk akidah Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi dan Imam Hanafi. Maka tersimpullah kepada pembahagian 13 daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang berjumlah 7. Jadilah 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalianlah ringkasan sedikit sebanyak. Kalau nak dalam lagi, InsyaAllah di masa yang akan datang, kalau ada jemputan-jemputan, InsyaAllah saya sangat
berbesar hati untuk mengongsi ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan semua mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat dan keberkatan serta rahmat, serta yang paling utama adalah pandangan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, ahli keluarga kita, anak-anak cucu kita, diberikan kemudahan urusan dalam meneladani apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang sentiasa diberikan petunjuk dan dijauhkan daripada kesesatan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.